Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke Bantuan MY. Terima kasih kepada semua yang terus menyokong saluran ini. Memasuki 1 Ogos 2026, perhatian ramai kini tertumpu kepada pembayaran bantuan kerajaan yang dijadualkan berlangsung sepanjang bulan ini, khususnya sumbangan tunai rahmah atau STR Fasa 3. Selain pembayaran sumbangan asas rahmah atau SARA yang mula dikreditkan kepada penerima yang layak mengikut kategori masing-masing, tumpuan utama semestinya ialah perkembangan terkini berkaitan STR Fasa 3 yang dinantikan jutaan rakyat Malaysia. Antara persoalan paling kerap ditanya ialah bilakah keputusan kelulusan boleh disemak dan bilakah pembayaran akan mula disalurkan. Kedua-dua perkara ini amat penting terutamanya kepada pemohon baharu dan mereka yang telah mengemukakan rayuan. Bagi penerima sedia ada yang memenuhi syarat kelayakan dan tidak mempunyai sebarang perubahan yang menjejaskan permohonan, kebiasaannya pembayaran akan diteruskan mengikut keputusan yang ditetapkan kerajaan. Walau bagaimanapun, bagi pemohon baharu serta pemohon rayuan, semakan status kelulusan perlu dibuat sebaik sahaja ia dibuka secara rasmi bagi memastikan sama ada permohonan telah diluluskan atau sebaliknya. Berdasarkan corak pembayaran sebelum ini, semakan keputusan lazimnya dibuka beberapa hari sebelum pembayaran bermula atau pada hari pengagihan bantuan dilaksanakan. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk sentiasa mengikuti pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Setakat ini, kerajaan masih belum mengumumkan tarikh rasmi pembayaran. Namun berdasarkan trend pembayaran pada tahun-tahun sebelum ini, terdapat kemungkinan pembayaran akan bermula sekitar pertengahan Ogos atau memasuki minggu-minggu terakhir bulan Ogos. Ini hanyalah jangkaan berdasarkan corak pembayaran terdahulu dan bukannya pengesahan rasmi. Justru, semua penerima dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai tarikh yang tular di media sosial selagi belum diumumkan oleh pihak berkuasa. Sebarang maklumat rasmi pastinya akan menjadi rujukan utama bagi memastikan penerima memperoleh informasi yang tepat dan tidak mengelirukan. Bulan Ogos juga merupakan bulan yang amat dinantikan kerana selain sambutan Hari Kebangsaan, ia turut menjadi tempoh penting bagi pelaksanaan beberapa bantuan kerajaan yang memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan. Sama-sama kita nantikan pengumuman rasmi berkaitan semakan kelulusan dan pembayaran STR Fasa 3 dalam masa terdekat. Sebaik sahaja maklumat disahkan oleh kerajaan, kami akan membawakan perkembangan terkini kepada anda dengan pantas, tepat dan mudah difahami. Terima kasih kerana menonton. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Jumpa lagi dalam video seterusnya.